Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sistem pendidikan turut mengalami pelbagai perubahan bagi memastikan ia kekal relevan dan mampu memenuhi keperluan semasa. Transformasi pendidikan merujuk kepada perubahan secara menyeluruh dalam aspek kurikulum, kaedah pengajaran, pentaksiran serta penggunaan teknologi dalam pendidikan. Transformasi ini penting bagi melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran komunikasi serta kebolehan menyesuaikan diri dengan perubahan dunia. Dalam pembentangan ini, saya akan membincangkan 3 transformasi utama dalam pendidikan di Malaysia dalam tempoh 8 tahun kebelakang, iaitu pelaksanaan PDPR, pemansuhan UPSR dan juga PT3 dan pendidikan digital selaras dengan revolusi industri 4.0. Saya juga akan menghuraikan implikasi terhadap mobiliti sosial, cadangan penambahbaikan serta harapan saya sebagai bakal guru. Transformasi pertama yang akan saya bincangkan ialah pelaksanaan pengajaran dan juga pembelajaran di rumah ataupun PDPR. PDPR ini diperkenalkan secara meluas semasa pandemik COVID-19. Situasi pandemik yang melanda seluruh dunia telah menyebabkan institusi pendidikan terpaksa ditutup bagi mengekang penularan wabak. Keputusan Majlis Keselamatan Negara MKN mengisytihar PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya mulai 12:01 tengah malam ini satu langkah tepat mengambil kira peningkatan semasa kes COVID-19. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, penutupan sekolah dilakukan mengikut zon hasil mesyuarat MKN yang disokong data Kementerian Kesihatan. Justru Perdana Menteri meminta ibu bapa tidak risau kerana kerajaan meletakkan keselamatan pelajar sekolah di tahap yang paling tinggi. Keadaan ini telah memaksa sistem pendidikan negara untuk beralih daripada kaedah pembelajaran secara bersemuka kepada kaedah pembelajaran secara dalam talian. Pelaksanaan PDPR melibatkan penggunaan pelbagai platform digital seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom serta aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan juga Telegram. Melalui platform ini, guru dapat menyampaikan pengajaran, memberikan tugasan serta berinteraksi dengan murid walaupun tidak berada dalam satu ruang fizikal yang sama. Selain itu, PDPR juga menuntut murid untuk menjadi lebih berdikari dalam mengurus pembelajaran mereka. Murid perlu mengurus masa dengan baik, menyiapkan tugasan secara kendiri serta menyesuaikan diri dengan norma baharu dalam pembelajaran. Transformasi ini jelas menunjukkan keupayaan sistem pendidikan negara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Malah, pelaksanaan PDPR ini adalah selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang menekankan kepentingan penggunaan teknologi dalam pendidikan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran serta melahirkan murid yang mempunyai kemahiran digital. Bagi menyokong perbincangan ini, kita boleh melihat kepada laporan media yang menunjukkan bagaimana PDPR telah dilaksanakan secara meluas dalam sistem pendidikan negara sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Kementerian Pendidikan KPM memberikan pilihan kepada sekolah rendah dan menengah untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sekiranya penularan kes COVID-19 pada tahap tinggi. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Muhammad Alamin berkata, kementerian kini memfokuskan kepada pelajar yang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Beliau berkata KPM telah menyediakan panduan SOP kepada sekolah-sekolah untuk menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya berlaku jangkitan penularan COVID-19. Menurutnya, Kementerian Kesihatan KKM atau Pejabat Kesihatan Daerah akan sentiasa membantu KPM dan sekiranya ada kes COVID-19 di sekolah, pihaknya akan melaporkan dan pihak berkenaan akan membuat penilaian risiko.
Sementara itu, Datuk Muhammad berkata KPM akan membuat keputusan berkenaan pelaksanaan ujian pentaksiran tingkatan 3 PT3 dalam masa terdekat. Katanya kementerian masih meneliti dan berbincang perkara berkenaan sebelum membuat keputusan rasmi. Berdasarkan laporan tersebut, jelas bahawa PDPR bukan sahaja dilaksanakan secara meluas, malah telah menjadi satu keperluan penting dalam memastikan kelangsungan proses pendidikan. Guru dan juga murid perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi dalam tempoh yang singkat, sekaligus menunjukkan keanjalan sistem pendidikan negara dalam menghadapi situasi krisis. Situasi ini juga membuktikan bahawa transformasi digital dalam pendidikan bukan lagi satu pilihan tetapi merupakan satu keperluan yang perlu diberi perhatian secara serius dalam memastikan sistem pendidikan kekal relevan. Dari perspektif mobiliti sosial, pelaksanaan PDPR telah membawa pelbagai implikasi yang signifikan. Dari sudut positif, PDPR membolehkan murid untuk terus mengakses pendidikan tanpa mengira lokasi. Hal ini selaras dengan matlamat PPPM yang menekankan akses pendidikan secara saksama kepada semua murid tanpa mengira latar belakang. Selain itu, PDPR juga membantu meningkatkan kemahiran teknologi dalam kalangan murid dan juga guru. Penggunaan pelbagai aplikasi digital secara tak langsung telah membentuk kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran berkomunikasi, kolaborasi serta pemikiran kritis. Namun begitu, terdapat juga cabaran yang tidak dapat dielakkan. Antaranya ialah jurang digital antara murid bandar dan juga murid luar bandar. Tak semua murid mempunyai akses kepada peranti seperti komputer riba ataupun telefon pintar serta capaian internet yang stabil. Hal ini menyebabkan terdapat murid yang ketinggalan dalam pembelajaran sekaligus menjejaskan peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Selain itu, kekurangan interaksi secara bersemuka juga memberi kesan kepada perkembangan sosial dan juga emosi murid. Murid mungkin akan mengalami penurunan motivasi serta kesukaran untuk memberi tumpuan dalam pembelajaran. Bagi mengatasi cabaran yang timbul, beberapa langkah penambahbaikan perlu dilaksanakan. Antaranya ialah memperluas capaian internet terutamanya di kawasan luar bandar bagi memastikan semua murid dapat mengakses pembelajaran secara dalam talian dengan lebih mudah. Selain itu, pihak kerajaan dan juga agensi yang berkaitan juga perlu menyediakan bantuan peranti kepada murid daripada golongan kurang berkemampuan agar mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Dari aspek guru pula, latihan berterusan dalam penggunaan teknologi perlu diperkukuhkan supaya guru dapat menghasilkan pengajaran yang lebih interaktif dan juga menarik. Selain itu, pendekatan pembelajaran hybrid boleh diperkenalkan sebagai satu alternatif bagi menggabungkan kelebihan pembelajaran secara bersemuka dan juga dalam talian. Pendekatan ini dapat memastikan pembelajaran lebih fleksibel dan juga berkesan. Sebagai bakal guru, saya berharap dapat memainkan peranan dalam memastikan setiap murid mendapat peluang pendidikan yang sama serta berusaha menggunakan teknologi secara kreatif dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Seterusnya, transformasi yang kedua ialah pemansuhan UPSR dan juga PT3. Transformasi kedua yang akan saya bincangkan ini ialah perubahan dalam sistem pentaksiran pendidikan negara melalui pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah atau UPSR pada tahun 2021 diikuti dengan pemansuhan pentaksiran tingkatan 3 atau PT3 pada tahun 2022. Pemansuhan kedua-dua peperiksaan ini merupakan satu perubahan yang signifikan dalam lanskap pendidikan negara kerana ia melibatkan perubahan terhadap sistem pentaksiran yang telah diamalkan sejak sekian lama. UPSR dan juga PT3 sebelum ini berperanan sebagai peperiksaan berpusat yang digunakan untuk menilai pencapaian akademik murid serta menjadi penanda aras dalam menentukan hala tuju pendidikan mereka. Namun begitu, sistem peperiksaan tradisional ini sering dikritik
kerana terlalu berorientasikan peperiksaan atau exam oriented. Murid cenderung untuk belajar semata-mata bagi tujuan menghadapi peperiksaan dan bukan untuk memahami sesuatu ilmu secara mendalam. Keadaan ini menyebabkan pembelajaran menjadi bersifat hafalan dan juga kurang memberi penekanan kepada kemahiran berfikir secara aras tinggi. Selain itu, tekanan untuk memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan juga memberi kesan kepada kesejahteraan emosi murid. Murid berasa tertekan dan juga bimbang, terutamanya apabila keputusan peperiksaan dianggap sebagai penentu utama kejayaan mereka. Sehubungan itu, pemansuhan UPSR dan juga PT3 dilaksanakan sebagai satu langkah untuk mengubah paradigma pendidikan daripada berorientasikan peperiksaan kepada pembelajaran yang lebih bermakna dan juga berpusatkan murid. Transformasi ini selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menekankan pembangunan murid secara holistik termasuk aspek intelek, rohani, emosi, jasmani serta keperluan untuk melahirkan murid yang mempunyai kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti dan kebolehan menyelesaikan masalah. Perkara ini turut dibuktikan melalui laporan media yang menunjukkan bahawa UPSR telah dimansuhkan secara rasmi pada tahun 2021 diikuti dengan pemansuhan PT3 pada tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerajaan memutuskan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dimansuhkan sepenuhnya bermula tahun ini. Bagi pentaksiran tingkatan 3, PT3 tahun ini pula dibatalkan. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Raziq Jidin berkata pihaknya akan memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah PBS serta pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK bagi murid berhasrat memasuki sekolah berasrama penuh. Keputusan memansuhkan UPSR yang diperkenalkan pada tahun 1988 dibuat selepas mengadakan sesi libat urus dengan lebih 1,700 guru besar, guru, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, murid serta kesatuan dan persatuan seluruh negara. Ada juga ibu bapa yang menceritakan bagaimana tumpuan kepada A, ya, 6A. Kalau tak dapat 6A itu seolah-olah anak ini belum mencapai tahap yang sewajarnya. Antara feedback pemansuhan pentaksiran tingkatan 3 PT3 dilihat wajar dan selari dengan trend pendidikan masa kini yang mementingkan pentaksiran di bilik darjah dan sekolah. Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad menjelaskan ia berikutan amalan pentaksiran yang mengumpulkan silibus itu tidak lagi diamalkan di kebanyakan negara maju. Amalan pentaksiran yang mengumpulkan silibus dalam tempoh 3 tahun, 5 tahun itu sebenarnya sudah tidak diamalkan di kebanyakan negara di dunia ini, khususnya negara maju. Kerana kita mengamalkan sistem pendidikan di mana pada setiap tahap pembelajaran pelajar mereka akan ditafsirkan dan apabila mereka berjaya melepasi tahap-tahap pencapaian yang telah ditentukan maka mereka akan meneruskan dengan pembelajaran yang baru, topik yang baru. Jadi pada saya ini satu keputusan yang tepat, keputusan yang baik dan saya menyokong penuh usaha KPM untuk memansuhkan PT3 ini. Berdasarkan laporan tersebut, jelas bahawa keputusan ini bukan dibuat secara tiba-tiba tetapi merupakan sebahagian daripada usaha jangka panjang untuk mentransformasikan sistem pentaksiran negara agar lebih selari dengan keperluan pendidikan masa kini. Pemansuhan ini juga menunjukkan bahawa pihak kerajaan mengambil kira pelbagai faktor termasuk kesejahteraan murid, keperluan pembangunan, kemahiran serta perubahan dalam lanskap global yang menuntut individu yang lebih fleksibel dan juga berkemahiran tinggi. Hal ini membuktikan bahawa sistem pendidikan negara sedang bergerak ke arah pendekatan yang lebih progresif dan juga berorientasikan pembangunan insan secara menyeluruh. Dari perspektif mobiliti sosial, pemansuhan UPSR dan juga PT3 membawa pelbagai implikasi yang kompleks dan perlu dilihat daripada pelbagai sudut. Dari sudut positif, transformasi ini membuka ruang kepada murid untuk berkembang secara lebih menyeluruh tanpa terlalu bergantung kepada pencapaian dalam peperiksaan.
Murid kini mempunyai peluang untuk menyerlah dalam pelbagai bidang seperti kemahiran komunikasi, kreativiti, kepimpinan serta kebolehan bekerja dalam kumpulan. Selain itu, pendekatan pentaksiran berterusan membolehkan guru menilai perkembangan murid secara lebih tepat berdasarkan prestasi sebenar mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat membantu mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan murid dengan lebih awal serta memberi intervensi yang bersesuaian. Namun begitu, terdapat juga implikasi yang negatif yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah isu ketidaksamarataan dalam pelaksanaan pentaksiran di mana tahap penilaian mungkin berbeza antara sekolah ataupun guru. Hal ini boleh menimbulkan persoalan mengenai keadilan dan juga keseragaman dalam sistem pentaksiran. Selain itu, ketiadaan peperiksaan berpusat juga boleh menyebabkan sebahagian murid kurang bermotivasi kerana tiada matlamat besar yang perlu dicapai. Ibu bapa juga mungkin berasa kurang yakin terhadap sistem baharu kerana sukar untuk menilai tahap pencapaian anak-anak mereka secara objektif. Oleh itu, walaupun transformasi ini membawa banyak manfaat, ia juga memerlukan pelaksanaan yang teliti bagi memastikan keberkesanannya dalam jangka masa yang panjang. Bagi memastikan kejayaan pelaksanaan transformasi ini, beberapa langkah penambahbaikan perlu dilaksanakan secara berterusan. Yang pertama, pihak berkaitan perlu menyediakan garis panduan yang lebih jelas dan juga standard kepada guru bagi memastikan pentaksiran dilaksanakan secara konsisten dan juga adil di semua sekolah. Kedua, latihan profesional kepada guru perlu diperkukuh khususnya dalam aspek pentaksiran autentik dan juga penggunaan kaedah penilaian yang pelbagai. Hal ini penting bagi memastikan guru mempunyai kompetensi yang mencukupi dalam melaksanakan pentaksiran secara berkesan. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pentaksiran juga boleh dipertingkatkan bagi memudahkan proses pengumpulan dan juga analisis data murid. Hal ini selaras dengan usaha digitalisasi dalam pendidikan. Selain itu, kesedaran dalam kalangan ibu bapa juga perlu ditingkatkan melalui program penerangan agar mereka memahami perubahan dalam sistem pendidikan dan tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada keputusan peperiksaan sebagai ukuran kejayaan. Sebagai bakal guru, saya melihat transformasi ini sebagai satu peluang untuk melaksanakan pendidikan yang lebih bermakna dan juga berpusatkan murid. Saya berharap dapat memainkan peranan dalam memastikan setiap murid diberi peluang untuk berkembang mengikut potensi masing-masing tanpa terhad kepada pencapaian akademik semata-mata. Transformasi ketiga ialah pelaksanaan dasar pendidikan digital yang dilancarkan pada tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dasar pendidikan digital bertujuan untuk melahirkan murid yang celik digital serta mampu menguasai kemahiran abad ke-21 yang diperlukan dalam dunia pekerjaan masa kini. Antara fokus utama dasar ini termasuk meningkatkan keupayaan guru dalam penggunaan teknologi, memperkukuh infrastruktur digital di sekolah serta mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Transformasi ini juga selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menekankan keperluan untuk melahirkan murid yang berkemahiran tinggi dan mampu bersaing di peringkat global. Hal ini turut dibuktikan melalui laporan media yang menunjukkan bahawa pelbagai inisiatif digital telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia termasuk penggunaan platform pembelajaran dalam talian serta pembangunan sekolah digital sebagai projek rintis. Sementara itu, Dasar Pendidikan Digital DPD akan dilancarkan. Program bertujuan melahirkan murid berkemahiran digital dalam era revolusi industri 4.0. Antara inisiatif utama DPD ialah pelaksanaan program latihan peningkatan kompetensi digital pendidikan, turut jadi pengisian tambah baik kurikulum program pendidikan dan pewujudan pasukan jauhari pendidikan digital. DPD adalah untuk melahirkan murid fasih digital.
yang berdaya saing menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Dalam perkembangan berkaitan, Sekolah Komprehensif 9, K9 dan K11 akan ditambah. Murid yang tercicir pula akan dikesan menerusi pembangunan sistem pengesanan murid cicir bersepadu. Berdasarkan laporan tersebut, jelas bahawa kerajaan komited dalam memperkasakan pendidikan digital sebagai satu keperluan utama dalam sistem pendidikan masa kini. Dari perspektif mobiliti sosial, pendidikan digital membuka peluang yang luas kepada murid untuk mengakses ilmu pengetahuan tanpa batasan geografi. Murid kini boleh mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber global sekaligus meningkatkan kualiti pembelajaran mereka. Selain itu, kemahiran digital yang diperoleh juga membantu murid bersedia menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berasaskan teknologi. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai mobiliti sosial yang lebih baik. Namun begitu, terdapat juga cabaran seperti ketidaksediaan sesetengah guru dan murid dalam mengadaptasi teknologi serta kekangan infrastruktur di kawasan tertentu. Bagi memastikan kejayaan pelaksanaan dasar ini, beberapa langkah penambahbaikan perlu dilaksanakan secara berterusan dan menyeluruh. Antaranya ialah latihan berterusan kepada guru perlu diperkukuh agar mereka lebih mahir dan yakin dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini bukan sahaja perlu memberi fokus kepada kemahiran asas penggunaan teknologi, malah perlu merangkumi aspek pedagogi digital seperti penggunaan aplikasi interaktif, pembelajaran berasaskan projek serta kaedah pengajaran yang berpusatkan murid. Hal ini penting bagi memastikan teknologi bukan sekadar digunakan sebagai alat tambahan tetapi benar-benar mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Di samping itu, pelaburan dalam infrastruktur digital seperti capaian internet yang stabil, peranti teknologi yang mencukupi serta kemudahan ICT di sekolah perlu dipertingkatkan secara menyeluruh, terutamanya di kawasan luar bandar. Hal ini penting bagi memastikan semua murid mempunyai peluang yang sama untuk mengakses pembelajaran digital tanpa sebarang kekangan. Tambahan pula, kerjasama antara pihak kerajaan, sekolah, komuniti dan juga sektor swasta perlu diperkukuh bagi menyokong pembangunan ekosistem pendidikan digital yang lebih holistik dan juga mampan. Dengan adanya usahanya bersepadu ini, transformasi pendidikan digital dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan memberi impak yang maksimum kepada semua pihak yang terlibat. Sebagai bakal guru, saya berhasrat untuk sentiasa meningkatkan kemahiran digital saya dari semasa ke semasa agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sentiasa berubah. Akhir sekali, saya berharap agar saya dapat menjadi seorang guru yang sentiasa proaktif, berfikiran terbuka dan juga bersedia untuk terus belajar dalam usaha menyokong transformasi pendidikan negara ke arah yang lebih maju dan juga berkualiti. Kesimpulannya, ketiga-tiga transformasi iaitu PDPR, pemansuhan UPSR dan juga PT3 serta dasar pendidikan digital telah membawa perubahan yang besar dalam sistem pendidikan Malaysia. Setiap transformasi ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti pendidikan serta memberi impak kepada mobiliti sosial murid. Walaupun terdapat pelbagai cabaran, usaha penambahbaikan yang berterusan perlu dilakukan bagi memastikan sistem pendidikan negara terus berkembang. Selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, semua pihak termasuk guru, murid dan juga ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam menjayakan transformasi ini.